Latihan intensif 1.3, soalan nombor 4. Diberi fx sama dengan 2x tambah h per x tolak 3, x tolak sama dengan 3, dan f4 adalah 13. Cari nilai h. Alright. So kunci pertama kita dia bagi fungsi fx, kunci kedua dia bagi f4 sama dengan 13. Saya akan ambil ni dulu. F4 ni untuk A. F4 adalah 13. Okay, ini adalah left and right, kiri dan kanan. Jadi kita tengok belah kanan kita 13, nombor 13 tak boleh ubah apa-apa. Nombor yang belah kiri maksudnya 4 masuk dalam F, maksudnya 4 masuk dalam fungsi F. Jadi mana yang ada X ni semua ganti dengan 4. Jadilah 2 4 tambah H per 4 tolak 3. Ok, nampak? So dah jadi algebra kat sini. 2 kali 4 8 tambah H, 4 tolak 3 1 sama dengan 13. 1 ni atas dia 3. 13 8 tambah H sama dengan 13. H sama dengan 13 tolak 8. H 13 tolak 8. Takkan tak tahu kan? Jangan tekan kalkulator. So guna jari pula, guna otak saja. So dapatlah jawapan dia H sama dengan 5. Okey, untuk B pula, cari F songsang 3. Okey, siapa yang biasa ikut video saya, untuk soalan macam ni saya akan tunjuk dua cara. Tapi ni cara yang standard lah, cara standard nombor 1. F songsang 3 dia bagi F. So tadi H kita dah dapat 5. So saya ganti terus ganti supaya tak berlaku kesilapan. Fx sama dengan 2x tambah 5 per x tolak 3. Dia suruh cari f songsang dulu. So jadi f songsang kita kena katakan y sama dengan 2x tambah 5 per x tolak 3. Okey, bila atas ada x, bawah ada x, step dia nak pindahkan jadikan x pada rumus banyak sikit. So hati-hati. So ni naik atas jadi darab x tolak 3 2x tambah 5 darabkan yx tolak 3y sama dengan 2x tambah 5. Jumpakan x dengan x, y tak ada x, pindah sana. Yx tolak 2x 5 tambah 3y, faktorkan x, keluar x tinggal y, keluar x tinggal 2. 5 tambah 3y, pindah sebelah jadi bahagi, maksudnya per y tolak 2. Jadilah ini f songsang kita ialah 5 tambah 3x per x tolak 2. Dan kita masukkan 3 dalam dia. 5 tambah 3 per 3 tolak 2. 5 tambah 9, ni 3 tolak 2 per 1. So 9 tambah 5 berapa? 14. Okay. So ini cara pertama. Tapi biasanya kita akan guna cara ni sebab kita akan pakai songsangan kita untuk soalan C. Jadi kita tulis ini f songsang kita adalah 5 tambah 3x per x tolak 2. Tapi ini saya nak tunjuk cara kedua lah. Cara kedua, f songsang 3 sama dengan x. Ni masuk dalam, ni buat keluar. Dia akan kalau songsang akan jadi f, kalau f akan jadi songsang. So fx sama dengan 3, fx tukar 2x tambah 5 per x tolak 3. Okay, fx ni kita dapat daripada soalan ni. Yang ni dia bagi sama dengan 3, 2x tambah 5 sama dengan 3 x tolak 3. Jadi 2x tambah 5 darab 3x tolak 9. Okay, x bawah x ni 5 tambah 9, 3x tolak 2x, 14 sama dengan x, bawa kiri, x sama dengan 14. So x kita yang ni f songsang 3. So f songsang 3 dapat 14. Okay, so kalau guna cara kedua tak perlu songsang. Kalau cara pertama perlu songsang.
Biasa kita akan buat cara pertama sebab C minta F songsang, tapi ikut keselesaan masing-masing. Ok, C pula cari nilai M apabila diberi F songsang M sama dengan 2. Ok, so tadi saya dah dapat F songsang pada soalan B. So just gantikan saja. So ini kiri dan kanan. So ni 2 akan turun jadi 2. F songsang M, kita ada F songsang, gantikan X dengan M. 5 tambah 3M per M tolak 2. Okay, ni bawa sebelah jadi darab. Okay, 2M tolak 2. Saya darabkan hati-hati. 2M, 2 darab 2 4. Tu pindah sebelah. M bawa sini, 5 pindah sana. So 3M tolak 2M, negatif 4 tolak 5. 3 tolak 2, takkan tak tahu kan. 1M. Wah ni tukang kalkulator ke tu. Negatif 4 tolak 5, hutang 4, hutang 5, hutang 9. So M bersamaan negatif 9. Harap faham.